Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, baik. Kali ni Abi nak tunjuk macam mana cara nak ambil piping. Okay, so piping wajib ambil menyerong. Bayangkan tu kain kita, dia bersegi macam tu. So, kita pegang sudut ni lah. Nampak kan? So, kita pegang sudut ni. Nampak kan? Okay. So, kita bawa dia pergi kot tu. Bawa dia pergi kot tu. Ni ibarat kata kan. Ibarat kata kita pakai apa? Ibarat kata kita nak pakai tudung. Abi potong ni supaya kecil sikit. Ibarat kata kita nak pakai tudung bawai. Tudung bawai. Okay. So, dia boleh ambil kot sini pun boleh. Kan? Boleh kot sini pun boleh. So, ikut kita lah. Ikut kita. So, kalau kot sini pun boleh. Kot sini pun boleh. Janji dia menyerong. Okay. Cumanya Abi nak pendekkan pemotongan tu. Abi nak pendekkan pemotongan dia tu. Okay. So, kita guna pembaris. Ni. Nampak tak? Ni. Okay. So, kita pergi kot tu. Pembaris ni, dia sudut dia L dia sangat cantik ya. Okay. Walaupun kita dah ada pembaris canggih, pembaris ni jangan dibuang. Jangan diketepikan. Okay. So, kita garis saja macam ni. So, kita dah dapat satu garisan. Okey, berapa pula panjang leher kita kan? Leher kita, okey baik tengok kat sini, kalau dia kata 14 inci tu dah boleh dah kan. 13 inci tu pun dah boleh dah. Lilit leher kita bukannya dia besar pun sampai macam tu. Okey, berapa pula dia punya lebar? Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Untuk lebar piping baju lelaki, lebar dia 1,5. 1,5. Tulislah, catatlah kat mana-mana. Okey, kalau baju perempuan satu suku. Okey, sebab cara jahit baju lelaki dan baju perempuan untuk bahagian piping dia tak sama. Okey? Dia tak sama. Okey, so tu lebar dia. Okey, baik. So, lah ni kita potong. Potong dia elok-elok lah. Ni belah sini jangan duk pi lempak boleh pakai untuk kanak-kanak. Macam tu. Okey. Okey, so apa yang perlu kita buat selepas kita gunting? Okey, so ketepikan. Okey, yang hujung ni kita nak buat apa? Bagi dia rata, potong macam tu. Betul ke tak betul? Kita ambil piping kita ni, kita buka dia. Okey. Pegang kat sini, kita try tarik. Nampak tak? Dia memeri. Okey, so bila dia memeri, so nanti kita nak jahit bulat dia, jadi mudah. Baik, sebelum kita ke mesin jahit, kita letak dia bagi sama macam tu. Okey, so kita gosok dia sikit. Abi ajak newbie ni, Abi kena ajak betul-betul. Kena habaq kan, sat lagi buat tak jadi. Sat lagi buat tak jadi, dia tanya lagi. Saya dah buat macam cikgu ajak tapi tak jadi. Okay. So, kena buat sampai jadi. Buat kerja elok-elok. Jangan buat kerja lok-lak. Asal siap. Okay. Tapi duk heret. Basi tak sama. Okay, tu dia tak mau nak jadi. Kan dah kena beletiak. Okay. So, beletiak untuk kita pandai lah. Macam tu. Okay. So, dia dah jadi macam tu. Okay, baik, sekarang ni dia dah pun ready untuk dijahit ke baju. Okay, baik. Awi ada combo raya lah. Klik detail untuk pembelian Selamat Hari Raya.